Okey, lepas 3 kilometer tu korang akan sampai di sini. Dan korang tengoklah, ni ada quarters untuk yang hotel yang paling mahal, Pokok Taras. So, selepas 3 kilometer korang jalan, welcome to Kampung Baru Pulau Redang. So, ni sekolah dia. Korang tengok sekolah dia besar tak? So, kalau hasil saya punya information, saya sembang dengan orang komuniti kat sini, dia punya sekolah ni sampai tingkatan 3. Sekolah rendah dan sekolah menengah dia combine kan, sampai tingkatan 3. So ni banyak polis, lengkap lah, lengkap ATM. So kerana tu pasti dia lah kampung orang. Ni kedai-kedai nak buka lagi pagi-pagi ni. Mana-mana nak breakfast tu tak perlu risau lah, boleh jalan-jalan je sini. Ni kedai makan. Lengkap lah. So kalau kita jalan terus ni, dia terus je. Dia jalan tak susah mana pun, dia terus je. So kalau nak ambil sili-sili di kedai makan, macam sewa motor kat sini saya sewa dalam RM60. So ni kita kena makan lah, kita kena bicit. Ini antara tempat yang paling favourite orang kampung komuniti di sini. Nama dia lama lagi kita explore. Okay, so kalau kita terus je lagi ni, minta maaf lah sikit, favorite pakai handphone je, motor je. So kalau kita ke depan sekali terus, ni daripada kampung, dan kita dah masuk ke kawasan resort. So daripada resort sini korang boleh pergi ke Teluk Dalam. Ni hotel di Rimba. So depan hotel ni ada kedai makan. Okay, ni kafe-kafe doang. Ni hotel dekat kampung ni lah. Kalau kita bagi ranking tu hotel-hotel yang mampu bayar lah kalau orang komuniti kan. Tapi bila korang dah sampai ke depan sini, kau tengok depan tu, dia taras. Ini harga dia seram. Yang mana-mana mampu je. Kalau saya tempat-tempat orang makan ni, masalah dia makan sini, makan sini. And then sini dia taras. So sini tak nak cerita banyak lah. Kalau korang jalan sini ke kanan, jalan itu agak mesti sikit. And then kalau korang terus pergi kat sini, nanti korang akan sampai kat Teluk Dalam. Saya tak pergi lah dalam ni sebab saya dah pergi dalam nanti. Tapi korang ikut jalan-jalan ni terus. Okay, jalan terus. Janganlah saya bawa kejap. Sebab jalan dia tak berapa cantik sangat. Okay, ini boleh ditambah baik lah. Sebab kita nampak kat sini jalan ni penting sebenarnya untuk orang pelancongan lah, sebab dia menghubung ke Teluk Dalam. Sebab kalau korang ambil package ke apa ke, dia parking kat Teluk Dalam, and then korang akan naik lori ataupun korang naik van ataupun naik kereta. Dia akan lalu sini, dia akan pergi ke kampung. So kalau tanya saya, tak tahulah, kalau sebab saya dah masuk 2 kali kat Pulau Redang Satu saya masuk package day trip, satu lagi saya pakai yang ni saya punya style. Saya punya cara free and easy. Saya sewa motor, saya explore kampung, saya masih orang kampung, pergi masjid, lepak kat pantai, cukup lah satu pantai. Tapi pantai dia, diorang kata antara dekat Pulau Redang, inilah pantai yang paling cantik. Salah satu yang ni Taras. So pantai Teluk Dalam sebelah ada Taras. Bayangkanlah ada Taras kan, berapa harga. Tu kawasan-kawasan private dia, kita tak boleh masuk lah. Ni dia Tarasnya pantai private.
pergi dekat tempat dia, ada punya view point dia paling cantik. Sekejap saya bawa dengan penuh berhati-hati. Okey, ini kita dah sampai. Kita akan pergi dekat dia punya viewpoint. So mana-mana yang nak pergi, bolehlah cari package tu. Saya bukan agent, tapi saya sebagai pelancong tempatan lah, nak katakan, yang akan explore kawasan-kawasan. Pelancong tak adalah pelancong, biasa-biasa je. And then ini dia, korang akan nampak Teluk Dalam. Ini tempat yang paling cantik lah. Saya pun akui lah, memang saya pergi ke sini, dia punya view dia cantik sangat. So ni adalah suasana pagi, sunrise, matahari naik. Tu dia. Saya minta sekejap Okey, ni tak ada orang lagi ni. Cantik. Korang tengok kawasan ni. Dah ada orang dah. Baru 2-3 orang. Ni cantik. Ini pantai Teluk Dalam. So kalau tanya pendapat saya, cukuplah kalau kita main kat sini. Sebab dengan teluk ni, teluk yang paling cantik sekali, pantai yang paling cantik. Dia dekat Turtle Point orang kata. Saya kat sini tempat penyu lah. Biasa kalau korang ambil package tu, dia kata kat Turtle Point, ni dia kat sini Turtle Point. So dia dekat sini. Sekejap saya zoom sikit. Dekat sini dia ada, kalau ni ada sangkar dia. Bukan sangkar, dia ada tempat dia lah. So bubuk akan parking kat situ. So ni pagi lagi, bot tak ada lagi lah. Mungkin tengah ambil passenger lagi kot. Cantik tak? So okay, itu saja saya nak share dengan korang. Mana-mana yang nak pergi tu bolehlah cari. Kalau tanya saya, ini saya punya saya pakai agensi saya. Bukan agensi, saya pakai ni chalet yang saya sewa adalah ni. So siapa yang nak sewa motor boleh sewa ni. Nama motor sewa Arikia. So boleh ambil nombor telefon ni, and then boleh lah bincang lah. Ini sekadar fungsi itu semua. Okay, itu saja hari ni.